Kuli, you tengok apa? Oh, saya tengok ini accident lah. Teruk oh. Saya cakap dengan you banyak kasihan tahu itu perempuan. Apa sah? Okey, dia macam ini. Dan sepatutnya kita semasa memandu kereta, kita mesti mau tengok depan betul-betul tahu. You tahu mengapa tak? Kenapa? Tengok kalau depan ada accident kau orang mesti nak kurangkan laju. Kau orang mesti nak perhatikan. Kalau you tengok depan kereta soal double signal you orang mesti nak berhenti, kasih slow sikit, you tahu tak? Semasa dalam accident, you tengok itu perempuan sudah terkeluar, betul tak? Okay, so kalau you tak nampak baik-baik, kalau you tak tengok baik-baik, kalau you tak berhenti tengok, you tak dapat stop, you pass by dia sepatut dia keluar saja, dia tak mati tau. Sekarang you pass by dia terus mati tau. You tengoklah, faham tak? Wah, banyak teruk air macam. Teruk kasihan tau. Okay, so saya cakap dengan you orang lah, okay. Semasa kita memandu, tak kira dekat jalan mana lah, okay. Tak kira dekat lebuh raya atau jalan biasa, okay, atau jalan bandar, kita mesti nak concentrate depan. Jangan tekan handphone, jangan berbual-bual, jangan mengantuk, semua pun jangan tahu. Tengok depan baik-baik. Faham tak? Faham. Kita bersama-sama bertanggungjawab jagakan kita semua. Okay? Okay. Bye. Bye.